kolaborasi paling mahal dalam sejarah. Starbucks rugi 12 bilion unit. Tahun 1998, Starbucks dan Kraft buat satu deal besar tau. Kraft ni dia uruskan pengedaran kopi untuk Starbucks dalam pasaraya. Starbucks ni fokus branding je. Kraft ni ada network, Starbucks ni dia ada nama, dia ada branding. Memang okey pun, naik dia jualan daripada 50 juta USD ke 500 juta USD setahun. Tapi lepas 10 tahun, brand maker ni jadi macam makin pudar dekat pasaraya. Placement dia punya produk tu suam-suam kuku. Tak ada langsung rasa premium tu. Starbucks rasa dia tak ada rasa Starbucks experience. Kenapa? Kraft ni dia tak faham audience Starbucks. Dia jual kopi Starbucks ni dia macam drama murah dekat luar-luar tu. Fokus dia lah volume, bukan kepada value jenama tu. Dia rasa macam dia hilang kontrol sebab dia serahkan suara jenama dia tu kepada pihak lain. Akhirnya Starbucks batalkan kontrak dia orang tu awal. Kerah bawa isu ni dalam mahkamah dan akhirnya Starbucks kalah, kena bayar 2.7 bilion USD. Hanya sebab salah satu pihak tak selari daripada awal. Kalau kita nak outsource marketing atau collab dengan influencer ke, agensi ke, reseller ke, jangan cuma tengok size atau reach yang diorang bagi je. Faham tak diorang audience kita siapa? Selari tak misi, positioning dan juga message kita dengan diorang? Kalau tak align, campaign marketing kita boleh jadi gagal.